Harga OTR dalam RM69,240. Letak 10% down payment bulanan. Puan-puan akan jadi lebih kurang RM611. Ini adalah Pro 2 Ativa H Metallic warna cobalt. Ni, jadi kita akan deliver sekejap lagi lah. TSM akan deliver sekejap lagi. Honda akan datang ambil. Korang nak tahu tak apa yang ada pada Pro 2 Ativa H ni? Okay, diberi 2 kunci. Hilang 1 kunci harga 500 lebih. Hilang kedua kunci harga 2000 lebih. Sebab apa? Sebab kalau hilang dua-dua dalaman semua kena tukar. Sebab tu kalau boleh bawa tinggal satu kat rumah. Lambang Pro 2 untuk lock kereta. Lambang yang kedua ni untuk unlock kereta. Yang ketiga ni adalah bahagian bot belakang. Yang ni panic button lah. Tengok panic button. Tekan lama-lama dia akan bunyi. Contohnya korang pergi kat mana-mana, korang tak ingat letak mana, parking mana, korang boleh tekan dekat sini lah panic button. Dia akan berbunyi. Okay, macam mana nak buka Pro 2 Ativa H ni? Kunci kat sini. Korang boleh tas sahaja dekat sini. Contohnya macam ni. Tekan je kat sini. Dia auto terbuka. Boleh saja touch dekat sini. Okay, untuk dalaman untuk Pro 2 Ativa H. Korang tengok ni. Color apa? Color hitam. Kita tengok yang ni. Yang ni untuk side mirror korang. Side mirror. Left, right. Yang ni auto flip. Boleh tekan dekat sini. Yang ni bahagian cermin depan. Yang ni belakang. Yang ni untuk lock cermin. Lock tingkap. Kita tengok bahagian dalaman untuk Pro 2 Ativa H. Yang penting ada lambang Pro 2 dekat sini, kat steering ni, bahagian steering. Ada lambang Pro 2 menandakan ini adalah kereta Pro 2. Okay, yang kat sebelah kanan ni korang boleh tekan kat sini untuk radio. Dia connect kat sini. Boleh saja PWR ni untuk berdesup. Untuk laju boleh. Yang ni untuk bahagian trip. Boleh tekan dekat sini, enter untuk tekan lampu, untuk tengok door, tarik. Yang ni volume down, volume up. Yang ni reduce noise. Okay, kita tengok kat bahagian kanan sebelah pemandu. Ada adaptive high beam. Ada traction control. Ada ASA system. ASA ni sangat penting guys. Untuk keselamatan. Lepas tu ada eco idle untuk jimat minyak lah. Yang ni sensor parking. Untuk bahagian steering. Untuk bahagian steering kita tengok. Boleh adjust korang. Boleh adjust. Nak atas ke, nak rendah ke, ikut kesesuaian. Lepas tu nak kunci, tekan je kat bawah. Tak nampak. Tekan je kat bawah, dia akan terkunci. Untuk bahagian radio, dia menggunakan multimedia radio korang. Multimedia radio. Yang ni bahagian aircon. Yang ni untuk naikkan suhu, turunkan suhu. Yang ni bahagian kipas, naikkan kipas, turunkan. Yang ni untuk aircon. Yang ni front rear ni kalau kabus. Ada kabus boleh pasang. Ini untuk mod, bahagian mod boleh timpan memori 1, memori 2. Dan ni untuk off aircon. Ni bahagian gear, manual handbrake. Apa lagi yang ada? Ada lampu korang, ada lampu kat sini. Kat sana pun ada lampu belakang. Tengok pada bahagian belakang. Kita buka. Contohlah korang kan, nak lock kereta, tekan je kat sini. Side mirror pun auto lock, auto tertutup. Untuk buka, kalau nak buka satu pintu, tekan je macam ni. Dia auto terbuka. Macam tu. Yang ni terkunci sebab kita tekan satu kali je. Cuba kita lock balik. Untuk buka semua pintu, korang tekan je macam ni. Tekan sekali, tekan sekali lagi. Macam tu korang. Ya, auto terbuka semua pintu depan dan belakang. Kita tengok bahagian seat belakang. Untuk kereta Pro 2 Ativa. Ada seat kat belakang ni. Cuba tengok kat sini. Luas tak korang? Cuba komen. Luas tak tempat duduk dia?
Kita tengok bahagian bot belakang. Yang kat sini korang. Kat sini penting juga ni untuk lock. Dia ada cair lock kat sini. Tekan ni untuk kunci dari dalam. Dan ni untuk unlock. Sesuai untuk kanak-kanak lah. Kalau ada anak kecil, boleh lock. Untuk bahagian bot belakang, tekan je kat sini. Wow. Ni ada kita bagi inilah free gift untuk klien kita. Ada payung, ada free gift. Kemudian kita tengok bawah ni. Wah, Produa bagi sini tayar spare dan sport rim. Sport rim pun untuk color sama je macam biasa korang. Sama saja, tengok. Sama kan? Jangan risau. Yang kat belakang ni agak luas lah korang boleh letak. Kat situ ada lampu. Boleh letak macam-macam kat belakang ni. Untuk Ativa ni dia ada 5-seater. 5-seater. Ativa ni kereta dia agak tinggi lah. Agak tinggi. Contohnya tinggal kat kawasan banjir. Boleh beli kereta Ativa. Kita tengok ni. Tengok. Ni dah di bawah dia. Macam tu korang. Tinggi kan? Kita lock balik. Nak lock macam mana korang? Nak lock kereta korang tekan je kat sini. Kat lambang Produa ni. Kan? Tu. Kalau berbunyi macam tu maknanya ada pintu yang tidak rapat korang. Contoh macam ni. Betul? Okay korang. Kita dah kunci semua tadi. Untuk lock kereta ni kita tekan je lambang Produa kat sini. Okay. Dah terlock. Cantik kan korang? Warna cobalt blue. Customer akan ambil kejap saja lagi. Okay korang, kalau gaji bersih 2,300 boleh cuba untuk Ativa X. Gaji bersih 2,500 boleh cuba untuk Ativa H. Kalau gaji bersih 2,800 boleh cuba untuk Ativa Advance. Yang ni Ativa H Metallic warna cobalt blue. Okay, nak cari kereta Ativa sementara ada rebate RM1,000 ni boleh terus Roger Fira. Okay, peace, no war.